Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazana in syi'ta sahla ya rabbal 'alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali mari kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu buat kali yang kedua, dan juga diberi kekuatan untuk kekal buat sesi yang kedua. Mudah-mudahan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu kita panjatkan dengan rasa penuh kesyukuran, rasa terima kasih kita, dan mudah-mudahan ia merupakan satu usaha murni kita untuk kita mempertingkatkan diri kita dan sekaligus kita cuba untuk menambah ilmu yang ada pada kita. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya masih lagi berkisar tentang soal dakwah fardiyah, yang secara asasnya telah kita sentuh pada pertemuan kita yang telah lama berlalu. Berapa minggu? Saya ingat dalam 2-3 minggu kot, sebulan. Pada ketika itu saya bincang tentang beberapa elemen-elemen yang perlu ada dalam kita menyampaikan dakwah. Bila saya diberi tajuk yang kedua ni, menyebabkan yang masih lagi meminta untuk membincangkan tentang isu ni, saya mula memikirkan kembali struktur yang sepatutnya diperbincangkan dalam perbincangan berkaitan dengan dakwah fardiyah. Apa yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu lebih kepada mekanisme, lebih kepada cara, lebih kepada bagaimana kita nak memperuntukkan diri kita, nak menjadikan diri kita sebahagian daripada mereka yang memikul tugas dakwah. Dan saya terfikir bimbang-bimbangnya, takut-takutnya kita sebelum pergi terjun di situ kita terlupa beberapa asas yang perlu ada, yang mesti menjadi kekuatan kepada kita. Kelak bila kita jumpa, bila kita dakwah, bila kita seru, bila kita ajak orang, kita tidak mudah berakhir ajakan kita itu dengan kekecewaan, dengan rasa frust. Malah aku memang dia takdirkan dia ni babi. Tahu babi? Oh, kerah keng weh. Tahu kerah keng? Keng kat mana keng? Tahu keng? Gang kerah keng gitu. Ya. Macam-macam istilah lah, orang kata tebar tekak lah, macam-macam istilah. Jenis orang yang degil, orang yang susah untuk menerima dakwah yang dibawa. Jadi dalam kita berdakwah ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham benda tu, bahawa akan ada orang begini, akan ada manusia sekelompok yang begini. Saya cuba bawa tu para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Al-Quran turun. Al-Quran diturunkan dalam suasana masyarakat pada ketika itu reti bahasa Arab. Dia tak belajar Zahaba Muhammadun, dia tak belajar ana anta, dia tak pernah hafal pun huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum antum ana nahnu. Antum apa dia? Tak tahu. Dia tak pernah hafal benda tu. Apatah lagi hafal tasrif yang mudhari'. Yazhabu yazhabani yazhabuna tazhabu tazhabani yazhabuna. Sampai yazhabuna. Tak pernah hafal. Turun dan mereka faham.
Bila Muhammad bercakap tentang wahyu, dan mereka faham. Tak pernah mereka pergi cari kitab tafsir. Ya. Macam kita lah, macam kita. Kita ni dengar faham terus ke apa dengar? Kan bila dengar ayat masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ya, tak faham. nak cari kitab tafsir apa dia masaluhum kamathalil. Manusia yang ada pada ketika itu dia faham. Ada dua contoh tuan-tuan. Satunya, bila dia faham, dia beriman. Duanya, bila dia berfaham, dia ingkar. Dua-dua faham ni. Faham, beriman. Keduanya, faham, ingkar. Faham, beriman siapa dia? Contoh yang semua orang tahu. Umar bin Khattab. Dia orang Arab. Umar ni orang Arab. Orang hebat. Bila diturunkan Al-Quran, ada beberapa ayat diturunkan, termasuklah ayat daripada surah Taha, dibacakan, diperdengarkan kepadanya. Apa yang berlaku? Ma ahsanul kalam, dia kata, hebat bahasa. Bahasanya hebat. Dalam keadaan dia merasa dia tu hebat, dia tu garang, dia tu jenis yang debek, bengkeng, ya. Saya pinjam bahasa orang Belah. Tetapi apa yang dimilikinya itu, bila saja diperdengarkan kepadanya Al-Quran, hatinya lembut. Ma anzalna alaika Qur'ana litashqa. Terkedu dia. Yang asalnya begitu marah, begitu dengki, isytihar perang kepada Islam, tapi hatinya lembut, membawa ia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW pada ketika itu dan mengisytiharkan Islamnya di hadapan Nabi SAW. Itu individu pertama. Individu yang kedua, siapa dia? Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini ialah ahli bahasa, pakar bahasa, orang yang mahir tentang bahasa. Abu Lahab dengan Abu Jahal minta supaya Al-Walid bin Al-Mughirah ni bagi pandangan tentang Quran. Sebab tu tuan-tuan baca dalam Quran, innahu qaddara wa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Itu ayat tentang Al-Walid bin Al-Mughirah tu. Dia duk baca Quran, dia duk fikir, ni apa dia kata ni? Apa dia ni? Nak kata syair tak syair, nak kata nasar tak nasar, nak kata gurindam tidak gurindam, nak kata dia satu tidak. Akhirnya dia kata sihrun yusar. Ni tak lain tak bukan ialah sihir yang telah memberi kesan. Habis hayat, habis bijak manusia. Akhirnya sekali dia kata Quran ini ialah ayat-ayat yang berbentuk sihir yang memberi kesan. Sihrun yusar. Memang kita tengok sikit kenapa Quran kata sihrun yusar. Ada tak orang cun dalam ni? Ada tak? Orang Belah sini ada tak Belah sini yang cun? Tak ada? Tak ada seorang? Sedih dia mahu kata. Dia mahu tahu nak mari tadi. Betul dia punya apa? Oning. Sebelum masuk kuliah ni 16 kali. 16 kali. Jagung 7. Jangan kau calang-calang serang dia buat close. Jangan. Ada kemahiran jentik jarum tu. Saya tak berani. Orang Belah sini ada tak yang confirm tak ada? Kita tengok benda sama ada orang perempuan ke orang lelaki yang comel ke, orang perempuan yang handsome ke, kereta yang comel ke, apa ke, kita yang menghandsomekan dia ke kehandsomean dia yang menyebabkan kita rasa terpaku? Kehandsomean kereta itu bijak kereta ni.
habis-habis mengaji bahasa Melayu, bijak kereta. Duduk situ. Dia tengok seorang balu, gila-gila. Orang pun tak ada apa-apa, tak tegur dia. Gila-gila. Siapa yang gila sebenarnya? Kecantikan dia tu menggilakan dia. Dia mengaku tu sebenarnya gila dah. Siapa dia yang gila? Saya dah. Jadi, ini yang dikatakan sihrun yu'sar. Quran, ayatnya, kandungannya, tulisannya, bacaannya memberi kesan pada manusia, termasuk dia. Innahu latawawah. Dia kata, Allah manisnya bahasa. Kalau mu tengok ke atas, dia menghancurkan benda yang bawah. Mu tengok benda yang bawah, dia menghancurkan benda yang atas. Bahasanya cukup solid. Dia faham sampai sedemikian rupa. Tapi apa berlaku kepada Khalid bin Al-Mughirah ni? Sesat. Tempatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ialah fenomena kita berhadapan dengan manusia. Ini yang saya kata bekal-bekal asas yang kena ada dalam hati kita ni. Bila kita berhadapan dengan orang, kita nak orang tu faham kan? Kita bercakap dengan bahasa yang Masya Allah, dengan bahasa yang paling kita suka, dengan kalimat yang paling mudah, perumpamaan yang paling mudah reti. Cerita adik kita, ayah kita, mak kita, kisah orang tu nak bagi dia faham. Tapi kena ingat, faham itu akan menyebabkan manusia itu terbagi kepada dua golongan. Satu golongan yang kita katakan golongan Umar bin Khattab. Satu golongan apa yang kita namakan golongan Khalid Al-Walid bin Al-Mughirah. Dua golongan ni tuan-tuan yang berhati Allah sekalian. Ni tak payah sedih lah. Kan? Saya datang jauh cakap, orang kata, mu cakap apa sampai sejam setengah. Lepas manusia, ialah budak-budak, tak jadi juga, tak apa. Susah hati apa? Ini yang saya sebut pada minggu yang posisi pertemuan lalu ni. Termasuklah juga saya kata dalam Quran menyebut wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kan? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir. Wastabir ni kok mana? Satara. Sedangkan perkataan asalnya itulah wasbir. Dan sabarlah olehmu. Tiba-tiba tambah ta sebutir. Cerita tuan-tuan, bahasa Quran yang kita katakan solid tadi. Kalau mu nak suruh orang solat, ahli keluarga mu solat, mu kena sabar. Sabar mu bukan sabar peringkat wasbir, tapi sabar peringkat wastabir. Mesti begitu. Tak pernah tumbang walau bila mana sekalipun. Saya kongsikan, saya suruh anak saya solat sejak daripada umur 3 tahun. Ajak solat, jom solat kat sebelah kan? Bila saya solat, dia naik atas saya. Naik atas saya. Ada pengalaman tadi. Ya tak? Naik. Tengah solat nak dukung. Kan dukung. Nak dukung juga dukung. Dia boleh tak dukung solat? Jangan ulama lagi dah depan saya. Sakit sekadar tu lah. Jangan kita. Tak akan jumpa lagi kita di lain masa. Suruh solat sampai umur 10 tahun. Sekarang 10 tahun. Berapa tahun dah saya beri peringatan? 7 tahun. Setiap kali waktu sekurang-kurangnya 3-4 kali. Kan dah solat dah? Dah solat belum? Dah solat dulu? Saya letaklah satu sekali solat tu 3 kali lah. 5 kali 3, 15. Kali dengan 7 tahun. Kira. 105 kali dengan 7 tahun, 105. 5 kali 5. Berapa kali tadi? 15 kali sehari.
darab dengan 30 hari. 365 hari darab dengan 7 tahun. Sebanyak 38,325 kali. Berapa? 38,325 kali. Itu minimal. Kalau anda bayangkan saya kata anak saya, Kak, masa umur 3 tahun ayah suruh dah semayang. Tak semayang dah, tak suka mu dah. Biar pi dah. Gitu kan? Tu wastabir. 38,325 kali. Tapi tetap kena sabar, kena suruh. Pagi tadi dah bangun, salat belum? Lagi berhenti kat sofa. Kak salat belum? Tak lagi. Ambil tuala. Mandi kak? Sekejap abang. Dah salat belum? Nantilah tunggu giliran. Anak saya macam tu, awak tak. Awak ayah suruh sekali tunggu pergi kan. Macam ada pengalaman. Ni ialah fenomena saya nak suruh pada awak. Fenomena sabar. Ada orang yang awak ajak oh baiknya dia, baik sampai ujungnya tidak sebagaimana kebaikan yang anda rasai pada mula-mula. Ada orang yang mula-mula hak jenis yang keras pedal ni, keras pedal. Tahu pedal? Tapi bila di hujungnya berubah kehidupan kita. Sebab tu kita katakan hidayah itu milik Allah. Yang saya sebut sentiasa saya sebut pada kalau bincang dalam bab ni, sentiasa saya sebut. Saya kata kalau hidayah itu milik seorang suami, sudah tentu Nabi Lut dapat isteri dia. Kalau hidayah itu milik seorang anak, sudah tentu Nabi Ibrahim dapat mengislamkan bapa. Kalau hidayah itu milik seorang saudara, sudah tentu Yusuf dapat mengajak saudara-saudara maranya. Kalaulah milik seorang isteri, sudah tentu Asiyah dapat mengislamkan Fir'aun. Tapi ia milik siapa? Sebab tu kita kena faham satu benda. Dia katakan dakwah tu apa? Dakwah ini kalau kita tafsirkan sebagai dakwah fardiyah, Fathiyah kan meletakkan bahawa yang dimaksudkan dakwah dalam bab ini ialah amal Islami. Kerja-kerja Islam. Bagaimana Syekh buat kerja-kerja Islam? Bila kita kaitkan dengan Islam, insya-Allah hati kita tak mudah rasa letih. Kerana untuk apa? Untuk Islam. Untuk siapa? Untuk Islam. Bagaimana? Pergi ziarah kawan sekejap. Untuk siapa? Untuk Islam. Kalau kita fikir ziarah, pergi ziarah kawan, apa aku pergi rumah dia? Rumah aku ni sejak daripada bina tahun 2003 sampai tahun 2013 sekali pun tak jejak. Kan? Kita nak apa? Timbal balik. Nak timbal balik. Bilik-bilik kawan-kawan kita di hostel kan banyak kan? Ziarah ni cara nak mendekatkan hati. Kita pergi ziarah orang, apa Mak Saleh kata? Dia kata muziarahi seorang tu sekali setahun. Orang akan rasa mu bersama dengannya selama setahun. Sekali mu datang rumah orang tu, orang akan ingat lama, oh dia pernah mandi rumah aku. Tapi kenapa jadi gitu? Sebab dia tak pernah datang rumah kita. Siapa berkata, dia ni pernah datang rumah aku dulu. Dia akan jadi begitu. Itu Mak Saleh kata, Mak Solah. Dia kata begitu. Jadi ini yang saya nak supaya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kekuatan yang perlu ada kepada diri kita. Saya bawa apa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Dakwah fardiyah ni adalah dakwah pertama yang Nabi buat. Sebelum daripada turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebelum daripada turun ayat tu. Dan hendaklah kamu memberi peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Belum turun ayat tu. Maknanya zaman-zaman turun ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Zaman di mana turun ayat ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir.
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Situ zaman di mana turunnya ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Zaman-zaman begitu. Zaman tu Nabi bisik-bisik, slow-slow cakap, pelan-pelan. Begitu kawan ni. Siapa orang pertama sekali dia begitu? Tulang rusuk dia. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ni orang tua kan? Umur dia berapa masa? 40. 40 kan? Tu saya tak cerak. Kecek Kelantan lagi sebab malah sokong Kelantan. Tapi main tak sedap. Kan? Tuan-tuan tahu dalam permasalahan, bila mana kita mengkaji permasalahan rumah tangga, bila mana seorang lelaki dia kahwin dengan orang yang lebih tua daripada dia, apa yang berlaku? Yang banyak keadaannya ialah si suami payah nak buat keputusan disebabkan kekangan perbezaan umur, dan orang perempuan merasa dia lebih tua, lebih dewasa, lebih bijak, lebih matang dan lebih tua daripada dia. Jadi payah orang lelaki nak buat keputusan walaupun atas nama suami. Sebab tu Islam tak galakkan sangat. Tak galak sangat bahawa Nabi buat. Ya. Betul, kalau kita nak cari orang nak kahwin 2, 3, 4, kena ikut sunnah Nabi hak ni. Jangan perancangan ni dah seorang ni masuk sekolah nanti mengajar budak kena satu. Baik datang satu. Syekh, baik ni budak tu. Syekh ni masa depan ni stok baru ni. Nu 8 tahun yang akan datang ni kena beli awal-awal lagi ni. Dia tumbuh dengan baik, dengan cemerlang. Amboi perancangan. Cuba baca dalam bab-bab yang berkaitan dengan bagaimana poligami dan apa tujuan dia. Kita tengok apa sebenarnya yang dimaksudkan rajul qayyim oleh Nabi SAW, dan apakah struktur-struktur yang ada dalam kita nak menangani masalah ni. Itu bukan kerja saya pada hari ini. Okay? Jadi kita balik pada Nabi Muhammad SAW, nak cerita pada seorang isteri yang kaya. Nabi tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Dalam kerangka sosial kita pada hari ini, cuba anda imagine, bayangkan bagaimana seorang suami yang tak ada apa, miskin, muda lagi, tiba-tiba kahwin dengan orang yang comel, harta banyak, duit banyak, hamba ada dan sebagainya, segala benda, kahwin dua. Cuba apa bayar? Awak senang ke seorang suami nak survive? Macam saya tengok satu permohonan kahwin, gaji suami 1,500, gaji isteri 38,000. Dia mula bayang bestnya. Kau boleh percaya. Lepas ni tanya, Ustaz ada tak? 38,000. Saya dan kawan-kawan fikir, macam mana nak survive? Sebab 1,500 ni ialah nak bayar bulanan installment kereta isteri pun tak lepas. Apa dah lagi nak bayar sekali birthday kereta isteri datang? Tahu birthday kereta tahu? Tak tahu? Main nak ajar. Dia roket dengan insurans. Kalau awak pakai kereta 2.0, roket dia dalam 280 setahun. Kalau kereta tu nilaian ni dalam 50,000, insurans mungkin dalam 1,500 campur dengan 1,800 gitulah. Kalau kereta awak pakai tu 120,000, insurans dia adalah lebih kurang dalam 3,000 gitu. Campur roket pula dalam 1,500, okey lah 5,000. Itu birthday setahun, tak termasuk pergi minyak, tukar tayar, tukar kereta, tukar ni. Sebab tu kalau nak pakai kereta besar, boleh.
Nak kata pakai kereta mahal, boleh. Tak salah. Bila pakai, parking depan rumah. Bangun pagi nak pergi kerja, panaskan kereta, gosok-gosok kereta. Pada 5 minit, matikan, ambil basikal. Kalau orang tanya kenapa tak bawa kereta, kata jimat minyak. Ini yang saya nak beritahu adalah seorang suami nak berdakwah pada seorang isteri. Apatah lagi kalau umur sama. Apatah lagi kalau awak sebagai seorang suami dan nak ajak seorang isteri yang memang bidang berlainan. Dia memang bidang agama, dia bidang sains contohnya. Contohnya aku lah. Aku. Saya lah. Saya bidang saya, mak saya bidang perubatan. Nak jumpa channel tu agak mudah. Kan? Dia bercakap bab scientific. Oh, saya sains ni mesti begini. Tak, kita bincang bab roh, bab kepercayaan, bab kasih sayang. Tak boleh tak? Dan sekali dia kata, tak. Aku suamimu. Takkan nak cakap begitu. Nak mewujudkan satu keyakinan, nak mewujudkan satu kepercayaan, bukan satu yang mudah. Nabi ajak bini dia dan bini dia bersama dengan dia. Radhiyallahu anha Khadijah binti Khuwailid. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Bagaimana Nabi asuh menjelang kematian Khadijah, dia menyebut, belanjakan semua harta. Kalau tulang-tulang aku ni laku untuk dijual. Untuk apa? Untuk Islam. Ni yang saya katakan, roh bila anda bekerja untuk Islam, anda tak akan rasa letih. Saya sebut tadi, anda bekerja untuk amal Islami, anda tak akan letih. Tak akan letih. Untuk siapa? Untuk Islam, bukan untuk opsi. Untuk apa anda buat? Untuk Islam. Guru-guru yang datang, yang saya kendalikan kursus diploma pendidikan, yang pergi merata tempat, bila tanya, Ustaz, saya dah habis dah silibus, relax lah sekarang. Saya kata, awak mengajarkan mendidik. Kalau mengajar, ya silibus habis. Mendidik tidak akan habis. Teruskan ajar manusia. Dan itu kita lihat bagaimana Nabi berdakwah dengan orang terdekat dengan dia, lepas daripada Khadijah pergi pada Abu Bakar, pergi kepada Ali, orang paling dekat dengan dia. Ini istiwa sunnah Nabi SAW, bagaimana yang dilakukan oleh baginda SAW. Bila kita nak buat, kena ada program khusus ke? Dakwah fardiyah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia tak perlu ada dakwah program khusus. Tak perlu ada. Saya nak bacakan pada anda, ayat ni panjang sangat. Saya ingat. Saya baca dah. Kisah apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Kalau yang hafaz Quran boleh tengok dalam surah Yusuf, bermula daripada ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Yang ada Quran boleh buka ke kalau rasa nak tengok mana kat tempat tu. Ayat 36 daripada surah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada yang buka? Kalau ada yang buka, saya tunggu. Ada? Ya. Ke Hafiz belakang ni? Allah mahu saya. Okey, ayat 36 Qala ahaduhuma inni arani a'silu khamra. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Lagi. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Zalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Habis itu. Ya sahibi sijni amma ahaduhuma fayaski rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Habis itu cerita dia. Isunya apa? Dua orang masuk penjara bersama dengan dia. Dia tanya apa? Tanya tentang tak bermimpi. Apa dia kata? Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Aku tengok aku perah anggur. Kata seorang lagi, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Aku tengok aku bawa atas kepala aku ni roti. Okey. Nabi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Cerita. Nabi'na. Cerita kat. Itu ayat tu. Cerita. Bi ta'wil kepada mimpi aku tu sebab aku tengok punya orang yang baik. Dalam ayat yang panjang kita bacakan tadi tu, cerita tentang jawapan yang ditanya kepada Nabi Yusuf AS. Kat mana jawapan dia? Jawapan kepada persoalan ini dijawab oleh Nabi Yusuf AS dalam ayat yang ke-41. Apa dia jawab? Ya sahibai sijni amma ahaduhuma fayasqi rabbahu khamra. Hak mimpi pertama lagi ni, lepas ni mu akan jadi penyedia makanan, pemberi makanan kepada tuan dia, kepada raja. Yang kedua, wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'si. Orang kedua mu kena hukum salib, hukum mati, hukum bunuh. Maknanya dua orang yang bertanya kepada mu ni ada dua keadaan. Seorang akan dinaikkan dan menjadi pekerja kepada seorang raja, tetapi orang yang kedua adalah kamu akan dihukum bunuh. Habis tu cerita yang panjang daripada tadi sampai jawapan tu apa dia cerita ni? Apa dia? Apakah salah Nabi Yusuf AS? Bila orang jawab, apakah jenis air ini? Speak, sir. Betul? Apakah kegunaan air ini? Adalah untuk diminum. Bagaimanakah cara minum? Letakkan air, ambil dan minum. Saya minum sekejap. Tak salah kan? Tetapi Yusuf AS kita lihat bagaimana dia menjalankan dakwah fardiyah dia. Dia menggunakan kesempatan yang ada. Oleh kerana orang yang datang kepada dia itu memikirkan suatu keadaan yang sukar, bermimpi, mimpi yang mengganggu kehidupan, sehingga dia bertanya, sebab aku tengok mu ni orang yang baik. Orang ingat mimpi ni tidak mengganggu hidup kan? Ganggu. Tahu apa? Sharon ke apa nama? Yang gambar dia berjaya direkam ketika dia dah habis atas lantar dah. Berat lebih kurang 15 kg lah ni. Ariel Sharon. Yang tubuhnya telah dalam dah hancur habis dah. Tak ada apa dah. Usus dia dah buruk dah. Tapi masih lagi hidup dengan alat bantuan. Tahu ke tak ni? Tahu? Ke tak tahu? Tahu. Kenal lebay Google? Balik tanya lebay Google. Okay. Lebay Google akan ada gambar yang diseruduk keluar daripada hospital menunjukkan Ariel Sharon dalam keadaan yang getir, dan sekarang dia dipindahkan daripada pusat perubatan dia tu balik ke rumah dia dan dijaga dengan ini, dan masih lagi hidup dalam keadaan yang koma. Masih lagi hidup gitu. Baik. Balik pada cerita kita tadi. Bila dalam
dalam keadaan kita katakan bahawa dia melihat Yusuf orang baik. Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada dua orang tadi. Apa yang disebut? Maka disebutlah bahawa sebenarnya dia kata, pengetahuan aku ni melewati daripada apa yang kamu mengetahui. Makanan yang kamu makan, makanan yang kamu bawa, aku tahu jenis dia, aku tahu bentuknya sebelum daripada datang kepada kamu lagi. Qabla an ya'tiyakum. Aku dah tahu dah perihal makanan itu. Sehinggalah awal dia menyebut bukan atas dasar kerana sombong. Dia sebut bahawa aku ada ilmu itu bukan kerana sombong. Tetapi Nabi Yusuf AS menyebut, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Demikian itu wahai sahabatku, ialah apa yang diajak oleh Tuhan aku. Itu mukadimah dia. Mukadimah nampak macam sombong, macam bagi tahu aku lebih tahu semua. Tak, aku nak cerita kamu yang aku, ilmu yang ada pada aku ni Tuhan aku ajar aku. Bila sebut pasal soal Tuhan, maka dia pun sebut, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku telah meninggalkan satu kaum yang tidak beriman dengan Allah dan mereka itu kufur dengan hari akhirat. Diceritakan daripada itu, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Aku ikut agama yang dibawa oleh bapa aku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Tak boleh ketika dia kata kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu, kerana ia merupakan satu pemberian daripada Allah. Awak lihat bagaimana Yusuf menggunakan kesempatan yang ada untuk menerangkan tentang akidah, untuk menerangkan tentang keperluan beriman kepada Allah Ta'ala. Semua depan saya ni pelajar universiti. Ada orang dua sini, ada. Anda ada kelebihan? Ada. Paling kurang, kalau anda jadi cikgu, anda ada kelebihan kepada pelajar-pelajar anda tentang subjek yang anda ajar. Budak tak bagi jumpa ke awak? Budak belajar dengan awak, jumpa cikgu nak buat macam mana, cikgu nak buat macam mana, awak nampak perihal hubungan yang timbul. Ini awak kena gunakan. Inilah jambatan yang awak kena gunakan sebagai jalan untuk menjalankan amal Islami yang kita katakan sebagai dakwah fardiyah. Saya baik dengan awak, ya baik ustaz gini, tapi gunakan langkah. Awak terjun ke sekolah, ada pelajar. Berapa kelas biasanya awak diberi kelas? Ni mengajar bagaimana ni? Ada semua subjek ke di sini? Ada? Geografi ada? Sejarah ada? Semua ada? So anda bawa benda. Awak mengajar sejarah bukan kontang kerana sejarah. Seumpama Nabi Yusuf AS tanya bab mimpi, dia tanya saya bab mimpi je lah. Bukan begitu. Tetapi menggunakan hubungan yang terbentuk kerana sejarahnya kamu. Kerana budak tu nak belajar sejarah, maka gunakan batu loncatan itu untuk menceritakan sesuatu berkenaan Islam. Paling kurang mengajar kepada mereka tentang solat tak ini. Kan? Paling kurang tanya pada mereka, pergi sekolah salam dengan mak tak? Paling kurang awak tahu dia ni bergaduh dengan mak semalam. Tanya, geografi awak, exam awak bagus, jawapan awak bagus, bagus awak. Tapi kenapa bergaduh dengan mak? Awak ingat mudah ke nak membentuk satu hubungan? Tak mudah, tuan-tuan. Tak mudah. Jadi dengan sebab tu, anda sebagai apa subjek yang anda ajar sekalipun, gunakan perkaedaan Nabi Yusuf AS dalam menyampaikan dakwah kepada orang yang ada sekelilingnya, walaupun ketika ini Nabi Yusuf ada di mana? Dalam penjara. Apa kesalahan Nabi Yusuf? Ya, kerana menolak untuk digoda. Kita godalah. Sampai hati tak sanggup menggoda diriku, walaupun aku telah bersedia untuk digoda. Mempertahankan kehormatan yang ada kepada dia. Masuk dalam
Penjara menggunakan penjara itu sebagai tempat untuk berdakwah, mengajak untuk supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang saya nak minta sangat-sangat. Jangan kerana sebab awak cikgu sejarah maka saya kan cikgu sejarah. Saya peduli apa budak nak macam mana pun. Saya kan cikgu geografi. Peduli apa saya? Itu kerja ustazah lah. Kan? Saya kan cikgu bahasa Arab, saya mengajar bahasa je. Apa pula? I teacher tau. Kan teacher tau. Apa yang nak kata-kata tentang budak-budak? Apa cerita? Menggunakan awak guru sebagai guru sejarah ke matematik, ke sains, ke fizik, ke kimia, ke bio, ke pendidikan Islam lebih-lebih lagi, geografi, apa, jasmani, ke pendidikan apa, kau orang buta, kau orang tuli, kau orang tua, ke jambatan yang terbina di antara awak dengan orang yang ada di hadapan awak itu perlu disulami dengan amal Islami yang saya katakan tadi sebagai dakwah fardiyah yang awak tenangkan. Itu saya akan awal-awal lagi. Dan aku bercakap tentang perangai dia buat apa, sedangkan aku nak tengok prestasi dalam matematik dia baik. Dia bercakap lebih sampai bab mak, bab ayah, bab perangai, bab sifat, bab akhlak ni kenapa? Apa pentingnya? Kalau anda berfikir begitu, anda telah mengasingkan diri anda daripada amal Islami. Anda telah mengasingkan diri anda daripada dakwah fardiyah, dakwah secara individu yang telah dijalankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijalankan oleh semua anbiya mursalin dan ulama-ulama salafus salih yang ada bersama dengan kita. Nampak benda tu? Nampak? Bagaimana keadaan? Saya mohon supaya anda gunakan, ambil elemen-elemen yang kita bincang pada minggu lepas tu. Ajak budak mari ke rumah, jamu ikut suka ada, belanja aiskrim kadang-kadang untuk apa? Untuk ikan. Betul saya. Cikgu ni, anak saya kan ada guru ni kan. Ada guru. Cikgu belanja dia aiskrim. Dia sebut sangat nama Cikgu Syah. Saya kata siapa Cikgu Syah? Dia tanya, bang, kenapa best Cikgu Syah? Sebab dia belanja aiskrim. Awak nampak? Bukan kerana cikgu ajar dia, cikgu didik dia, cikgu ni dia, cikgu... Tak. Kenapa? Dan dia ingat setiap patah yang Cikgu Syah cakap. Sebab Cikgu Syah belanja aiskrim. Satu tolak satu, jatuh dan mampus. Saya tak setuju perkataan mampus tu, tapi saya sebutlah. Satu tolak satu, satu pun jatuh, mati, mampus. Dua tolak dua, dua-dua jatuh dan mati. Kesan apa dia? Aiskrim. Aiskrim berapa? Ni aiskrim yang main ting. Tak ni, berapa harga? Berapa? RM20? 50 sen? Ia memberi kesan kepada hati dan naluri anakku berbanding dengan aku yang cari ikan tu, cari ayam ni, cari ni, cari baju tu, tempat ni, tak disebut pun. Nampak macam kecil. Saya nak sebut pada anda ialah satu apa yang dinamakan sebagai kekuatan yang awak ada yang saya bimbang awak tak sedar. Sebab tu kalau cikgu dia, seorang budak dia minat kat awak, cara awak pakai tudung dia ikut. Kalau dia minat seorang cikgu yang jenis apa ni, dia takut aksiden ni, dia letak tebal merah, 6 batu dah nampak ni. Kalau kat bing tu boom merah dia akan ikut. Kalau awak jenis pakai baju yang nampak tak nampak. Tahu baju tu? Tahu? Kan? Dia balik, dia pergi, bila pergi kat dengan mak dia, pergi ke mana-mana tempat, Nagoya lah contohnya untuk beli kain, saya kan kata, baju ni cantik ni cikgu dia pakai, boleh tak nak pakai baju ni juga?
Dia belajar kat mana tu? Cikgu sekolah. Awak belajar kurikulum kan? Kurikulum yang tidak apa istilah dia? Kurikulum tersembunyi. Tak nampak. Saya insya-Allah kalau saya cuba kumpulkan bahan dah ni, benda begini merupakan satu kajian yang sangat hebat dijalankan oleh mereka yang memusuhi Islam, termasuk Disney. Kerana setiap kartun Disney itu, setiap logo-logo yang digunakan, dia akan ada simbol-simbol seks. Perkataan seks, perkataan fuck, perkataan perkataan buruk yang cenderung kepada seks. Saya sedang kumpul bahan sekarang. Baru saja jumpa dengan seorang pakar dalam bidang ni, dia memang sebut benda-benda begitu. Bila saya sedang buat kajian tentang penggunaan software halal ke haram, yang software crack, kalau ada masa kita boleh kongsikan benda yang seumpamanya, kalau ada masa. Kalau tak ada masa sudah. Baik, mudah-mudahan saya sebut sangat sekali lagi, saya minta supaya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian supaya ambil benda ini sebagai satu langkah. Keadaan apa jua tujuan, apa jua bidang kita sekalipun, kita gunakan hubungan yang terbina itu untuk kita menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Rasul, menceritakan tentang tanggungjawab seorang pelajar, menceritakan tentang apa saja. Comel tuan-tuan. Ustazah masuk bercakap tentang Allah, cikgu matematik masuk bercakap tentang Allah, cikgu geografi masuk bercakap tentang Allah, cikgu pelajar jasmani pun sebut pakai senaman mesti pakai tutup aurat. Kenapa? Sebab Allah yang suruh. Allah Tuhan kita yang suruh. Masuk belajar sejarah, belajar tentang inilah manusia yang Allah sebut dalam Quran, manusia yang ada yang diradai, ada yang Allah. 10 kali sebut Allah, 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 Allah. Insya-Allah generasi baru yang kita bina itu adalah generasi yang bertunjangkan kepada Allah. Kita tak nak semua orang jadi malaikat, tapi sekurang-kurangnya generasi yang kita lahirkan itu, kalau dia buat salah, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Baik. Kalau yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, disebut juga oleh Fatahiyah Khan. Dia kata ada salah faham, dia kata, dari kalangan kita ni. Kenapa saya merujuk pada Fatahiyah Khan? Sebab SMS daripada Syekh Saiful Islam, dia kata dia menggunakan kitab Maza yakni intima ilal Islam. Betul? Begitu tadi. Apa maknanya saya mengandung Islam? Kenapa benda tu kan? So, di antara kitab yang dikarangnya ialah kitab yang saya cuba rujuk, Kaifa nad'u an-nasi ilal Islam. Bagaimana kita berdakwah kepada manusia kepada Islam. Itu tajuk dia. Jadi tak nak lari jauh sangat fokus. Saya rasa biar idea tu datang sama, saya merujuk kepada buku yang dikarang oleh penulis yang sama, iaitu Ustaz Fatahiyah Khan. Baik, dia kata apa? Dia kata ada satu masalah kita ni, kita meninggalkan dakwah fardiyah dengan sebab profession yang kita lalui. Ni yang saya sebut tadi, lebih kurang tadi. Bila kita seorang penulis makalah, kita tulis satu makalah tentang Islam, kita pun sebar dalam website kita sebar dalam majalah, sebar dalam surat khabar, dan kita rasa selesai masalah kita. Bila saya sebagai seorang ustaz lah datang cakap, mengajar pondok pula tu, cakap, saya pun balik, saya rasa dah selesai masalah saya. Bila saya sebagai seorang professional sekalipun, kita buat satu benda, bercakap tentang Islam, orang baca dan orang kaji, dan kita kata telah pun selesai. Fatahiyah akan kata ini satu salah faham, tak settle lagi. So, dia memandang berat tentang soal pertemuan tu. Pertemuan, bercakap, bersalam apa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana pertuturan yang kita bina. Saya akan, kalau kesempatan hari ini, kita akan tengok bagaimana langkah-langkah yang dibuat oleh Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitab Ma'alim fi Tariq. Beberapa langkah yang dibuat untuk kita berhadapan dengan orang yang kita nak dakwah, mad'un kita. Apa langkah-langkah yang perlu kita jalankan kalau kesempatan di hujung kuliah nanti. Kesilapan kita kalau kita merasakan bahawa benda sedikit yang kita telah lakukan, maka ia telah settle tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Ini satu benda yang salah.
Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bincang tentang amal Islami, bila kita bincang tentang amal Islam, kita kena bincang dari sudut pengorbanan. Kita kena bincang dari sudut pengorbanan, tadhiyah. Apakah kemuncak pengorbanan yang kita lakukan dalam hidup kita ni? Kemuncak pengorbanan yang terbaik, yang terbilang, yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ialah kamu menjual tubuh dan nyawa kamu, darah kamu demi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik. Kita telah menggunakan roh kita, menggunakan darah kita, menggunakan jiwa kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada berani? Ada berani? InsyaAllah ke Masya Allah? Masya Allah. Luka sikit. Luka tu bukan sebab luka apa? Luka sebab apa? Bawang apa? Iris bawang tu kena, bang sakit bang. Aduh lamanya. Yang si abang pula bagi sikit, aduh abang tak ada buat kerja, sakit ni. Pegang macam